Hello guys, morning. Selamat kembali ke channel Honda Guys bersama dengan aku Ik. So, hari ni aku dekat MITEC bersama dengan Media Day. Aku nak bawa korang jalan-jalan. Termasuk tengok apa yang ada dekat dalam. Let's go. Tapi sebelum kita mula, jangan lupa like, share, subscribe. Let's go. Korang memang akan lalu dekat dia punya Milestone Hall ni. So dekat sini korang boleh tengok lah dia punya milestone, sejarah-sejarah dia apa semua ni korang boleh baca dekat sini lah. Dia started pada tahun 1990. Still remember, aku pergi dengan ayah aku and aku ada bergambar dengan Mercedes W123 dan masuk-masuk je korang akan jumpa booth Toyota. So tadi kita orang dah main lah, ada simulator kat situ. So Toyota ni dia ada display dia punya kereta-kereta latest diorang lah, macam ni Yaris Cross. Kat dalam tu ada Corolla GR kalau korang nak tengok, and ada few concept kat sini. So dia personal punya. Okay, so this is a kids model Toyota. Kids? Kids. Okay. So kids can come and experience having a car. I see. Yeah, and also in future, we might gonna have this AI together. Yeah. I see. For now, it's a prototype. Now it's like a concept car. So ini adalah kids mobility punya kereta. It's a concept car for kids. So diorang boleh travel sendiri and then diorang boleh ada diorang punya kenderaan sendiri. Alright. Okay. Tak payah. Nanti masuk dalam kan patah. Okay, lepas tu masuk korang akan nampak booth MG. MG memang ada banyak kereta diorang lah, especially this one. Cukup suka betul lah ni. Tapi itulah, dia dua pintu. It's a sports car, electric sports car. Pintu galwing ni memang cantik. Tengok interior dia, two-seater, cabriolet, nice. Besides that, all these are the latest car daripada MG lah. Ada booth Nissan. Nissan, dia baru launch ni, menatang ni X-Trail baru. Kali ni dengan teknologi e-power. Aku tak ada detail lagi pasal kereta ni, tapi from the look of it, kalau tengok design dia, totally different daripada yang sekarang lah. Harga tak sure, tapi maybe korang boleh check dekat Nissan punya website lah. Okay, beside the X-Trail, korang ada juga display Terena latest model ni. Okay, moving on, kita akan lalu dekat booth Proton. Proton kali ni tak banyak yang diorang bawa, tapi diorang ada perkenalkan, diorang kata apa, teknologi engine HEV ni. So most probably in the future diorang dah tak pakai dah engine petrol, and most probably diorang akan guna sama ada engine hybrid ataupun electric saja in the future. Diorang ada juga showcase X50 Sport Edition dengan model baru Emas 7 Premium Plus kalau tak silap aku. Depan booth Proton ni ada Kia punya booth. Yang menarik perhatian aku adalah dua model ni lah, EV4 dengan EV5 ni. EV4 ni kalau korang tengok bentuk dia, daripada depan dia nampak okey. Tapi bila korang pergi depan tepi, kalau tengok bentuk dia macam pelik sikit lah. And dia sedan, electric. It's nice lah. Kia yang sekarang bukan Kia yang dulu lah. Kalau korang tengok dia punya design, totally out of this world. Sebelah daripada Kia ni, booth yang kita nanti-nantikan. Booth yang kita mesti wajib pergi. Of course lah, booth Honda. Sebenarnya tadi aku dah datang awal dah. Diorang buat prelude punya launching. 3, 2, 1. There you go, ladies and gentlemen. Here it is, the all-new Prelude. So dekat sini diorang display 3 color, and then diorang reveal sekali dengan harga dia RM278,000 untuk Honda Prelude. Kejap lagi kita pergi ke sana. Dia all ni Honda Prelude baru je dah lancarkan tadi. Harga dia macam steep sikit, RM278,000. Kita tengok kereta ni dekat-dekat. So basically dia punya powertrain ni sama je macam powertrain Honda Civic RS CHEV. Aku tak sure lagi apa penambahbaikan yang Honda dah buat pada engine ni, tapi based on the spec sheet, dia punya power output dengan torque tu masih lagi sama lah, 184 power dengan 315 Nm of torque. And Honda cakap yang di all ni Honda Prelude ni dibina atas Honda FF5 punya chassis, and lepas tu dia share most of the handling part daripada Honda Civic FL5 lah. Kalau korang tengok muka depan dia ni, basically dia agak lain sikit daripada yang Honda-Honda lain kan. Jadi lampu dia lain, lampu dia baru. So basically sama macam yang Honda City yang baru launch dekat India itu lah. Kalau dekat tepi korang tengok, dia pakai tayar saiz 19 inci 235/40 RS19. Lepas tu ada brake bamboo, tapi kali ni dengan warna biru. Jarang-jarang korang tengok bamboo warna biru lah. Untuk belah dalam, kereta ni dia 2+2. Dekat belakang tu aku tak sure lah whether adult boleh masuk ke tidak. Tapi aku rasa kalau macam untuk short journey boleh lah, untuk budak-budak apa semua kan. Tapi kalau untuk adult memang tak boleh lah. Untuk interior dia,
Steering dia unik, flat bottom, lepas tu dekat atas ada 12 ada marker dekat center situ. And then dia punya dashboard basically lebih kurang dengan Honda Civic except dia tak ada mesh grill across the dashboard lah. And dia punya knob come gear selector, and this is the first in Malaysia S Plus transmission. This one orang cakap macam Porsche punya PDK, dia boleh rasa gearbox tu macam sentak-sentak sikit. Walaupun kereta ni sebenarnya tak ada gearbox. So glove box tak besar sangat. Okay, cup holder dekat sini, ada wireless charger. Other than that, kereta ni pretty basic lah. Okay, seats dia unik. Jadi macam semi bucket tapi bolster ni tebal. So ini boot space yang kau dapat. Sebenarnya tak lebar sangat. Design belakang aku suka. Lampu light bar dia ngam. Lepas tu ada biru punya marker sini, tapi tak sure dia nyala ke tidak, tapi aku rasa tak nyala ni. Okay, so inilah dia, the all new Honda Prelude. Hopefully nanti kita dapat try satu. Bear in mind, kereta ni sebenarnya tak laju. Dia walaupun dia guna parts-parts daripada Civic Type 5, tapi dia bukanlah sebuah kereta performance. Ini Honda claim sebagai dating star. Sebab macam dulu-dulu punya Prelude pun, dia bukanlah kereta yang laju. Dia cuma kereta yang bila kau drive, kau boleh enjoy bawa dekat corner. And yang paling penting sekali, ini kereta untuk, kalau dulu lah kita panggil kereta untuk playboy kan. Yang mana pakai Prelude, awet dia mesti lawa. Kita memang ada soft spot sikit untuk Prelude ni. Daripada dulu tak mampu, sekarang pun lagi lah tak mampu, 278,000. Dia kurang 100,000 lah daripada Civic Type R. Alright, apa-apa pun nanti kita try buat full in-depth review. Sebab aku nak explain banyak pun aku pun tak habis study lagi pasal kereta ni. Maybe next time bila dah ada unit dekat kita orang, then maybe kita boleh buat in-depth review, kita boleh buat test, apa je lah yang kita buat sebenarnya. So, live from Klims 2026, Honda Prelude baru je dilancarkan di Malaysia. Korang pun dah tengok kereta apa yang ada, Prelude. Aku pun dah buat review pendek tadi. Event ni sampai next week, so korang boleh datang tengok, cari apa-apa barang ataupun aksesoris yang korang boleh explore kat sini lah. Pasal sampai sini je video untuk kali ni. I'm Mick signing off from this week video. We are Honda guys, we are all about Honda. Benda paling penting korang kena buat, jangan lupa like, share, subscribe.